Okey teman-teman, so hari ni aku nak tunjuk korang satu barang. Barang ni ramai je orang boleh pakai dan tak nak pakai. So, barang ni adalah rak baju yang direka khas dalam bilik. So macam dalam bilik ni korang tengok dia memang kosong lah. Aku nak tunjuk contoh. So contoh kalau di ruang korang macam ini, okey. So korang kata malas nak pakai gerobok lah. Misalnya kata korang nak taruh mesin basuh, nak taruh tempat rak-rak baju. So jom aku tunjuk korang tempat yang aku set up tu. Okey. So macam sekarang ni kalau korang nampak, inilah ampaian-ampaian baju. So ampaian baju. Jadi korang dah boleh jadikan satu bilik spare atau bilik kosong tu jadi baju. Untuk bersih-bersih ni semua atas bawah kan. Lepas tu mesin basuh aku decide nak taruh sini, senang keluar pipe sana. So nanti boleh gantung baju panjang. Dapat. So ni semua kalau korang nak, aku boleh letak link dekat bawah. Korang check out lah. Okay. So sebelum tu jangan lupa follow and like. Salam. Jangan lupa dapatkan besi ni. Senang je pasang dia. Korang boleh pasang sendiri.